Assalamualaikum, selamat pagi, salam subuh yang sungguh nyaman, berkabus, sejuk daripada rumah tamu Masjid Bandar Jeli. Malam tadi aku menginap di rumah ini, iaitu rumah tamu Masjid Bandar Jeli di Masjid Sultan Muhammad I Jeli. Sekarang jam menghampiri waktu subuh. Suasana pagi yang nyaman, damai, tenang, sejuk dengan suhu 23 darjah Celsius. Suhu 23 darjah Celsius pukul 5.46 pagi menjelangnya subuh. Jom kita ke masjid untuk subuh. Kabus pagi sesudah subuh. Ini suasana daripada belakang balkoni, daripada belakang bilik, balkoni belakang bilik pada jam 6.48 pagi. 6.48 pagi. Inilah keadaan di Jeli yang berkabus. Pukul 6.48 pagi berkabus begini sekali. Suhu sekarang adalah 23 darjah Celsius. 23 darjah Celsius pukul 6.48 pagi. Inilah suasananya daripada belakang bilik, iaitu di balkoni aras bawah. Di sana kabus tebal. Kabus tebal. Yang jauh sana tak clear dari segi pandangan. Okey. Sekarang jam 12.35. 12.35 kita nak check out. Kita dah kemas. Tak ada apa yang tinggal, kita check. Alhamdulillah, kita dah tinggalkan dalam keadaan yang kemas. Pakai satu ya towel. Semua dah tutup. Ini bag last. Kita check dalam bilik air. Semua beres, tak ada apa yang tertinggal. Okey, kita boleh bergerak. Cari lunch. Sekarang pukul 12.35. Cari lunch dan kita bergerak menghala ke Kota Baru, InsyaAllah.
Alhamdulillah, bilik yang selesa dengan kadar yang agak murah, RM80 satu malam. Kita boleh recommend pada siapa-siapa pengunjung rumah tamu Masjid Bandar Jeli. InsyaAllah kita akan repeat sekiranya datang ke sini sekali lagi. Okay, pukul 12.45 kita nak meninggalkan penginapan kita malam tadi. Tadi kita menginap di rumah tamu Masjid Bandar Jeli di Masjid Sultan Muhammad, Masjid Sultan Muhammad 1 Jeli ni. Kita nak teruskan perjalanan kita menghala ke Kota Baru. Dalam perjalanan kita cari makan dulu. Iaitu pengurusan masjid, pejabat rumah tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan perjalanan untuk meninggalkan masjid penginapan malam tadi di Jeli. Masjid Sultan Muhammad 1 Jeli. Okey. Teruskan perjalanan. Kedai dah semua ni kapah nasi kerabu special. Makin special dengan nasi kerabu daripada hujung sana sampai sini. Kuala Kerai ke sana, ke Kota Baru. Kuala Kerai, Kota Baru. Nasi kerabu special. Alhamdulillah untuk lunch dengan breakfast dengan lunch hari ini makan kat sini. Dia brunch terus. Ni dia restoran dia. Orang dah tak ada, dah balik. Sekarang dah pukul 2.10 je, orang dah masuk kerja. Dia ada nasi ayam, nasi air, ada sup dan masak-masakan. Biasalah nasi kerabu ya. Dia special dia nasi kerabu. Ini nasi ayam. Nasi ayam. Terima kasih. Ini air. Ya, ABC. ABC dengan ni apa, cikang? Ni lain cikang, ni ABC. Okey, terima kasih. Ni lauk-lauk dia. Ini nasi kerabu. Ini nasi kerabu.
kerabu. Inilah tadi yang makan tadi. Masuk bawah pulang. Sudah laut. Mulai restoran kami dah pukul 2 lebih ni. Dah habis. Banyak lagi tadi. Sampai ke sana tadi. Tapi dah habis. Ini ulang-ulang ni. Okey. Ini jalan Kuala Kerai ke Kota Baru. Jalan ke Kuala Kerai ke Kota Baru. Alhamdulillah, perut pun telah diisi, tangki dah penuh, dah lunch dengan breakfast sekali tadi. Jadi kita akan teruskan perjalanan untuk penginapan malam ini ke arah Kota Baru, Kelantan daripada Jeli. Terima kasih Kapah gerai nasi kerabu special. Tapi tak makan nasi kerabu, makan nasi belauk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan perjalanan. Lebih kurang dalam kalau ikutkan Google Map ini, lebih kurang 1 jam 25 minit sejauh 90 km. Okey, kita teruskan. Bukit Bunga. Mungkin Bukit Bunga. Kanan sana Plaza Bukit Bunga. Dulu banyak jual barang-barang Siam di kawasan Bukit Bunga. Oh, ni ke tepi-tepi tu. Tapi sekarang ni bukan masa orang berniaga. Kiri kanan ni penuh berniaga barang-barangan daripada Siam. Teruskan lagi kita mencari masjid. Mana-mana masjid yang ada di tepi jalan untuk singgah Zuhur. Tadi kita keluar lebih awal sebelum masuk waktu, jadi bolehlah kita singgah untuk Zuhur Asar. Ini kawasan Bukit Bunga. Banyak jual barang-barang daripada Siam, gerai-gerai. Tak payah masuk Thailand dah. Masjid sebelah kiri, kita akan singgah untuk sembahyang Zuhur dan Asar. Kita singgah di masjid ini. Masjid apa ni? Alhamdulillah, tepi jalan dia. Masjid Assalam Mukim Jenuk, Kampung Jenuk, Tanah Merah. Okey, kita singgah untuk solat. Ini keadaan dalam surau. Surau ni sebenarnya besar. Belakang sana ada lagi kat bawah dan kat luar sana. Dan dia ni bukan bahagian muslimat. Ini kawasan muslimin. Luas sekali sampai kat belakang sana. Okey. Cantik. Kita selesai menunaikan solat Zuhur dan Asar di sini.
Masjid Assalam Mukim Jeduk. Pada hari ini, yang harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Allahu Akbar. Inilah gambaran dalam masjid. Sekarang ni jam pukul 3.05 petang. Jam pukul 3.05 petang. Okey. Terima kasih ahli karya masjid beri kesempatan untuk aku singgah menunaikan solat di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita dah selesai solat. Kita teruskan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Teruskan. Memasuki Tanah Merah. Selepas jajahan Jeli, kita masuk ke jajahan Tanah Merah. Ini dah masuk jajahan Tanah Merah. Okey, Wis bawa ikut jalan Felda ke Mahang. Jalan Felda ke Mahang. Jadi kita follow je lah. Take the next left onto Jalan Felda Kimahang, Route 1739. Felda Kimahang ke Mahang. Ni mungkin shortcut nak pergi ke Kota Baru. Continue on Jalan Felda Kimahang for 10 kilometers. Okey, 10 km Felda Kimahang. Oh, ni ada masjid besar. Jalan Felda Kimahang. Okey, tak apa, jalan ni mungkin tenang, jalan kampung lagi bagus. Kita terus menyusuri. Terus je. Inilah standard jalan di Felda. Okey. Kubang Kuau. Take the next right. Continue for 2 kilometers. Macam jalan baru je ni. Melalui Felda Kimahang 2. Pasir Mas. Baru ni. Cantik, memang cantik. Dia melalui Felda Kimahang 2. In 600 meters, continue straight. Yakinlah pada Waze. Yakinlah pada Google Map. Continue straight. Continue straight. Oh,
Lampu jalan pun semua pakai solar ni. Continue for 1 kilometer. Buat jalan kampung. Continue on Jalan Lubok Kiat, Kubang Kuau for 7 kilometers. 7 kilometers. Jalan kampung. Bagus juga dia buat jalan-jalan macam ni. Tidak busy. Okey, kita teruskan. 261. Continue on Route 261 for 13 kilometers. Jalan Salo Pasir Mas. Terus Kota Baru. Kiri Pasir Mas. Bersih, indah, ceria. Ditaja oleh Lola Garden. Okey, kita terus. Oh, banyak perubahan di Kelantan jalan ni. Exit the roundabout onto Jalan Salah, Pasir Mas. Jalan Salo Pasir Continue on Mas. Jalan Salah, Pasir Mas for 2 kilometers. Okey. Ini jambatan. Oh, jambatan sungai. Ini jambatan Sungai Kelantan. Jalan Salo Pasir Mas. Jabatan apa ni? Jabatan Salo Pasir, Jalan Salo Pasir Mas. Salo Pasir Mas. In 400 meters, keep left to stay on Jalan Salah, Pasir Mas. Kiri Jalan Salo Pasir Mas, kanan Keep left to stay on Jalan Salah, Pasir Mas. kalau kanan Jalan Salo Tunjang.
Okey. Jalan Salo Pasir Mas. Highway 18. Oh, panas. Panas. Continue on Asian Highway 18 for 5 kilometers. Dah keluar daripada jalan kampung. Start jalan agak sibuk. Repek Pasir Mas. Jalan alternatif ke Tumpuan. Banyak jalan alternatif. Okey. Wakaf Cik Ye. Kota Baru terus. Oh. Ada kematian ke ada majlis apa-apa ni? Lagi 6 kilometer lebih kurang. Ni masjid mungkin pendek. Ni area pun area Wakaf Cik Ye. Dia tulis Kota Baru. Alamat di Kota Baru lah. Mana pun Kota Baru lah yang ni dah kira kawasan Kota Baru, tapi dia ada mukim-mukim dia. Jajahan kemudian mukim. Third exit. Third exit apa? Second exit. 1 2 second exit. Exit the roundabout onto Jalan Sala, Pasir Mas. Jalan Sala Pasir Continue on Mas. Jalan Sala, Pasir Mas for 800 meters. For 800 meter. Masuk Federal Road.
Sibuk orang tunggu anak sekolah. Sekolah Kebangsaan Seri Kota. Lamba je dia parking sampai 3 lane, 2 lane. Tunggu anak sekolah. Kota Baru, orang Kelantan, bagus, dia penyabar. In 300 meters, Bertolak slide ansur. left toward Jalan Kuala Krai, Jalan Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Okey, kalau kanan macam kita ke jalan ke Hala Kota Baru. Ini dah Jalan Kuala Krai, Kota Baru. Take the next left toward Jalan Kuala Krai, Jalan Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Hotel ni yang mana dah? Dia area sini dah mau hampir sampai. Holiday Villa Hotel belah kanan ni. Kena buat U-turn. In 400 meters, slight left onto Lorong Bawah Jambatan number 2. Oh, lorong bawah jambatan number 2. Kita kena Slight left onto Lorong Bawah Jambatan number 2, then turn left onto Jalan Kuala Krai. In 50 meters, slight left onto Lorong Bawah Jambatan number 2. 15 meter. Ada ke jalan ni? Oh, ada. Oh, takut aku. Rupanya ada kereta tadi lalu bawah jambatan ni. Oh, mengerikan untuk buat U-turn. Oh, ada. Tempat U-turn dia di sini. Masuk dalam Google, masuk dalam Waze. Okey, baru U-turn. Okey. Turn left onto Jalan Kuala Krai, Jalan Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Okey. Nak buat U-turn ke bawah tu. Okey, esok tahu dah. In 500 meters, your destination will be on the left. Percayalah kepada Waze, percayalah kepada Google Maps. Walaupun nampak dia pelik. Okey, ni depan ni hotel dia. Masih kat mana? Oh, sikit ni. Sampai. Ini dia. Your destination is on the left. Sudah sampai. Dari sini terus ke lobi. Dan terus ke lift. Okey, bilik 806. Okey, ada iron board.
wardrobe. Okey, oh ada fridge. Ada wardrobe, ada fridge. Okey lah. Ada super kitchen. Atas dia ada apa? Oh, ada sejadah Quran. Ada sejadah dan Quran. Aircon. Kapet. Ini bilik air. Okey lah, bilik air dia. Dia area bandar, mahal sikit lah bilik ni. Tapi okey lah tu. Okey, inilah bilik dia. Dia luar ni tingkat 8, atas sekali. Ni yang luar tu, yang nampak tu Pasar Malam Wakaf Cik Ye. Malam nanti kita boleh tengok. Jalan bawah ni, inilah jalan daripada Kota Baru ke terus ke Machang, ke Kuala Kerai. Terus je. Jadi kita tak perlu melintas, ke kiri terus. Okey, ini pemandangan daripada atas melihat kepada Pasar Malam Wakaf Cik Ye. Nanti kita cari masjid. Okey. Inilah keadaan bilik dia. Boleh untuk 2 malam di sini. Dimakan dari segi kewangan. Adik, apa ni remote aircon tak ada function. Oh, remote aku tak function. Tak apa, saya TV okey, minta tukar sebab kalau kadang-kadang saya malam-malam saya nak adjust temperature. Kita dah tua-tua ni kadang-kadang tak tahan sejuk. bilik mana yang cik? 80 baru yang check in tadi 805 806. Oh, 806. Okey. Ada orang dekat bilik Tak apa, tak ada orang. Boleh masuk. terus Boleh. Bateri, remote. Saya bateri ke remote ke I tak sure. Oh. You check, minta technician check. Okay. Okey, tapi aircon bila on dia on lah. Cuma tak boleh nak remote tu. Alright. Okey, terima kasih ya. Okey. As I said tadi, problemnya sikit kat villa ni, hotel ni adalah parking. Parking dia ini je. Kalau kecil, itu pun baru dapat parking kat depan ni. Tadi kat belakang sana pun parking menyelit-nyelit je. Parking. Okey, untuk malam ni alhamdulillah. Ini bahagian belakang dia dan itu hotel, itu pintu ke lobi. Jadi hotel dia okey, cuma parkingnya saja ada sedikit kekangan kerana amat terhad. Wakaf Cik Ye waktu malam daripada bilik hotel Villa and Spa Kota Baru Aras 8. Itu dia wakaf Cik Ye. Orang tak ramai sangat, mungkin awal lagi. Sekarang baru jam 9 suku malam.